jadi ada kita. Oke. Sebelum memang Wan biasa mengiringi mana-mana, boleh lah bagi tahu sikit dengan kita punya follower, dia nak tahu. Saya main gig kecil je. Kecil ya. Main tradisional sikit. Main lagu Ayam Dalam Pinja. Macam tu lah. Okey. Sikit. Okey, kita tanya. Ujang, kau tanya ni. Kita utama kita ni. Ada tanya. Okey. Soalan mudah ya. Soalan mudah. Ini kita punya orang lama juga ni, saya kesel. Dulu dia main gitar juga lah, main lead, kadang dia main second. Dia Angah masuk dia Eddie Kidal lah, Eddie Kidal masuk second album. Second album mengubah sebuah rindu. Mengebuah. Macam Minang mengeceknya. Mengecek Minang anyo lah. Mengubah sebuah rindu. Okey. Tapi sebab masuk kita orang sonyap tu, kita orang dah rasa lah tak wujud kan. Apa Eddie Kidal punya Aktiviti macam tu lah. Kita basking, kan, ada function kita ikut macam tu lah. Main ikut jabatan, kerajaan lah tu, kira tu. Bukan kerajaan. Kerajaan. Tapi Eddie Kidal ada buat lagu. Ada buat lagu juga. Bagi tahu kawan apa lagu yang Eddie Kidal dah boleh buat. lah nanti tengok dalam YouTube kan. Kita ada naik ada masukkan 4 lagu yang dah main dekat radio kan. Tapi tak top lah. Biasa-biasa je kan. Tak apa, yang penting karya. Karya. Bukan kuih karya. Itu penting money tu. Kalau banyak gula merah tu, ya kaki dia kesel. Potong kaki. Itu yang tak nak tu. Ya betul. Tempang sudah. Apa tu? Apa tanya? Macam. Saya nak tanya lah ya. Jangan susah benar ya. Tak, soalan yang mudah ya.